Bagi yang dah berminat nak simpan emas tapi tak mula-mula lagi, tuan-puan wajib tahu kelemahan simpanan emas ni. Okay, yang pertama sekali, emas ni dia tak ada pulangan, dia tak ada dividen. Maksudnya pelaburan emas ni dia tak mendatangkan pendapatan resi. Yang kedua, harga emas ni dia ada turun naik untuk jangka pendek. Hari ni harga emas 484. Esok mungkin turun lagi. Lusa mungkin naik sikit lagi. Jadi ada turun naik. Jadi kita risiko rugi. Kalau kita beli harga tinggi, kita jual harga rendah, kita rugi. Yang ketiga, emas fizikal yang macam ni, dia ada kos simpanan. Mungkin ada setengah daripada kita tak nak simpan dekat rumah. Jadi kita perlukan kos untuk sewa safe deposit box ke. Yang keempat, emas ni ada risiko kena curi ataupun hilang. Salah letak ke dekat rumah, boleh risiko hilang. Walaupun dekat rumah ni tak ada kos simpanan pun, kita sorok dekat mana-mana tempat, tapi ada risiko hilang. Yang kelima, ramai yang rugi dengan emas sebab dia tak tahu kelemahan emas, dia salah pilih produk emas. Dia beli emas yang perhiasan ni untuk tujuan pelaburan, tujuan simpanan, sekali dia rugi. Sebab apa? Spread emas perhiasan ni sangat-sangat tinggi. Perlu masa yang agak panjang untuk dapat untung. Jadi sebelum kita fokus kepada kelemahan emas, kita kena tahu banyak sangat kelebihan emas ni. Jadi kita ada ilmu emas. Jadi dapatkan buku wang emas ni, barulah kita tahu produk yang betul untuk cepat dapat untung. Macam mana kita nak cara simpan emas yang sesuai untuk elakkan risiko rugi, dan macam mana kita nak gunakan emas ni untuk membina kekayaan. Jadi bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas dengan cara yang paling mudah, paling murah, kita menabur dekat akaun Mas Gap ni sebab kita boleh menabur ikut bajet. Kita boleh simpan dalam akaun Mas Gap ni secara percuma. Dekat pin video saya tu ada step by step.